صراطك المستقيم ورحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita kesempatan untuk meneruskan pengajian kita selepas daripada kita bersama-sama memasuki bulan Ramadan dan kita telah keluar daripada madrasah Ramadan ke bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua mendapat anugerah takwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. InsyaAllah kita menyambung lagi pembacaan dalam kitab tafsir Al-Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah. Kita sambung lagi pada surah Al-Baqarah ayat ke-50. Kita akan bacakan insyaAllah daripada ayat 49 lagi. 49 pada ayat dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah sampai pada ayat yang ke-50 daripada surah Al-Baqarah yang merupakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Dan surah ini kita sebut sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah dengan menyebutkan beberapa sifat-sifat bagi Al-Quran Karim. Kemudian menyebutkan sifat-sifat bagi orang yang beriman, sifat orang yang kafir dan sifat orang yang munafik, sehingga ayat ke-21 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian bermula daripada ayat yang ke-22. Pada itu Allah Subhanahu wa taala menyebut secara umum berkaitan dengan perintah kepada seluruh umat manusia supaya kita semua ini, atau ayat 23, supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam surah ini, pada ayat yang kita bacakan sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah yang pertama, iaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian barulah kita masuk kepada kisah yang kedua, iaitu berkaitan dengan Bani Israel. Pada ayat ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ayat yang ke-40. Sehingga pada malam ini kita sambung lagi berkaitan dengan Bani Israel. Kisah Bani Israel ini panjang, sehingga juzuk yang pertama dalam Al-Quran, kita disebut bahagian yang pertama dalam surah Al-Baqarah, itu menceritakan berkaitan dengan Bani Israel kebanyakan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan perincian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada Bani Israel. Kerana pada ayat yang ke-40 dan juga pada ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala sebut ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah, sebutlah, kenangkanlah nikmat-nikmat yang telah aku kurniakan kepadamu. Tetapi tidak dihuraikan, tidak diperincikan apakah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel itu. Sehinggalah pada ayat yang kita baca pada malam ini, iaitu ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala menghitungkan nikmat yang Allah taala kurniakan kepada Bani Israel itu satu persatu. Sehingga sebagian para ulama menyebut 10 nikmat yang dikurniakan kepada Bani Israel. Baik, kita masuk pada ayat dia. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa uzkuru bermakna kenangkanlah atau ingatlah, dan itu adalah fi'il amar. Kemudian uzkuru iz, dan iz itu ialah zaraf lima madha min az-zaman. Maknanya bila dia tidak boleh ayat bermula dengan iz. Wa iz najaynakum wa iz qala rabbuka. Jadi ayat yang bermula dengan iz ni, kalau bahasa Melayu kita kata bermula dengan apabila. Apabila ni biasanya berada di pertengahan ayat. Kerana itu zaraf dan harf jar ni bila berada di hadapan bermakna dia muqaddam, dia dikedepankan. Ataupun ada perkataan yang disembunyikan. Jadi perkataan disembunyikan boleh jadi fi'il. Dan kalau zaraf ni fi'il lah kebiasaannya, maka fi'il yang ditakdirkan di sini ialah uzkur. Ingatlah ketika, ingatlah apabila. Barulah ayat itu menjadi difahami. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, bila kita tengok ayat-ayat yang bermula dengan iz, iz ini biasanya ada takdir, ada fi'il yang disembunyikan di sebelum perkataan iz itu, iaitu uzkur ataupun uzkur. Dan bila kita kata uzkur, ingatlah kamu. Kamu tu mesti ada fa'il dia. Jadi di sini uzkuru, ingatlah kamu semua. Kamu semua tu siapa? Kamu semua itu bermakna Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad sampaikan kepada orang yang Nabi Muhammad berhadapan dengan dia. Dan ketika diturunkan surah Al-Baqarah, Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, dan sedang berhadapan dengan Bani Israel yang mereka kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan cerita-cerita ini supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingati kurniaan yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada Bani Israel. Kerana Bani Israel ialah bangsa yang suka untuk melupakan, lupa nikmat Tuhan beri pada dia. Itulah dia suka untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi seperti mana yang berlaku pada hari ini. Baik. Uzkuru idh najaynakum, apabila tak kala ketika najaynakum ay aba'akum, najayna kami selamatkan kamu semua. Kamu semua tu bukan bermakna Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, ay aba'akum, nenek moyang dulu.
Ingatlah dulu kami pernah menyelamatkan nenek moyang kamu dulu. Kalau tidak, kamu semua ni akan pupus. Mana bangsa yang pupus. Sebab apa? Sebab dizalimi oleh Fir'aun. Dibunuh oleh Fir'aun. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala selamatkan kamu semua, kamu tidak akan ada tanpa bumi ini. Itulah membunuh juga. Tapi ada lagi Bani Israel. Dan ni kena sayang Iran pula. Ada lagi. Itu. Sebagaimana terturun Dajjal, bagaimana terturun Nabi Isa, itu Bani Israel. Baik. Aba'akum. Nenek moyang kamu. Kami pernah selamatkan nenek moyang kamu. Kata Allah SWT. Wal khitabu bihi, dan khitab dengan ia, dengan najainakum tu. Wa bima ba'dahu, dan ayat-ayat selepas padanya tu. Lil mawujudin, iaitu kepada Bani Israel yang wujud, yang ada fi zamani nabiyina, pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad, bima un'ima ala abaihim, terhadap apa yang dikurniakan kepada nenek moyang mereka, bapa-bapa mereka. Tadhkiran lahum, untuk memberi peringatan kepada mereka, bi ni'matillahi ta'ala, dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, liyu'minu, tujuannya untuk apa? Untuk mereka beriman kepada Allah. Min ali Fir'aun, najainakum, kami selamatkan kamu semua. Daripada siapa diselamatkan mereka itu? Min ali Fir'aun, daripada keluarga-keluarga. Kalau al boleh memberi makna keluarga, dan al di sini memberi makna tentera-tentera, ataupun apa nama kita kata, kerajaan Fir'aun. Min ali Fir'aun yasumunakum, menimpakan ke atas kamu, yudhiqunakum, merasakan kepada kamu, su'al azab, azab yang sangat pedih, asyaddahu, yang sangat dahsyat, ditimpakan kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini bukan sahaja sekarang ini ditimpa azab, dulu dia ditimpa azab berulang kali sejak zaman bersamai. Orang tak suka katanya, kecuali para nabi, para rasul daripada Bani Israel itu orang mulia lah. Tapi kalau orang yang syirik kepada Allah, maka mereka itu dihina, dan mereka itu jahat. Kalau mereka itu membunuh para nabi seperti yang disebutkan. Jadi Bani Israel ini ditimpakan dengan azab yang sangat banyak oleh bangsa Qibti, bangsa Mesir. Mesir ni Egypt ni bahasa putih, bahasa Melayu, bahasa Arabnya Qibt. Maka orang putih sebut Egypt. Mana nak ngaji Mesir pun boleh kena tahu lah. Egypt tu maknanya Qibt, bangsa Qibti. Jadi bangsa Qibti ni bukan bangsa Arab. Dia bangsa berletak Afrika. Rambut dia keriting, tapi muka dia putih. Tapi orang Afrika sebenarnya rambut keriting juga, muka kali hitam. Kalau kita muka kali hitam, rambut keriting supaya orang Afrika. Tapi orang keriting tu. Jadi dulu dia pernah memerintah Mesir sama, ataupun dia rakyat Mesir lah. Dan pemerintah mereka adalah Fir'aun, merintah selama berapa lama, dan Fir'aun yang merintah Nabi Musa ni, zaman Musa ni, Fir'aun jadi dua Fir'aun hidup zaman Nabi Musa. Yang membesarkan Nabi Musa dari istana tu lain, kemudian yang kejar Nabi Musa tu lain, anak dia. Yang kejar Nabi Musa ni Ramses II. Ada lagi jasad dia di museum di Mesir. Lepas tu kalau ada orang tanya teka-teki, apa nama tu, jasad para nabi dan para rasul ni Allah SWT tidak jadikan dia dimakan, dimamah di tanah. Tapi ada satu jasad orang kafir yang juga tidak dimamah di tanah. Dan benda itu juga disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran ada satu jasad orang kafir yang tidak dimamah di tanah. Itulah jasad orang siku. Tahu tak sebut dalam Quran. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kami selamatkan badan kamu untuk menjadi peringatan kepada orang selepas pada kamu.
sebagai Yunus. Jadi bangsa Fir'aun ni mengenakan azab yang sangat hebat kepada Bani Israel. Antaranya seperti mana disebut oleh kitab tafsir, menjadikan mereka sebagai kuli, sebagai hamba abdi. Maknanya nak angkat batu, nak tebal pokok, nak buat kerja-kerja buruh ni. Kalau kita ni bangla lah. Tapi kalau Fir'aun bukan setakat buat kerja buruh lah, maknanya dia tak boleh gaji, tak ada apa, dia seksa, tak boleh makan, tak boleh minum. Sehingga dikatakan piramid itu dibina oleh Bani Israel, yang menjadi hamba abdi kepada bangsa Fir'aun. Dan antara azab yang dikenakan oleh mereka lagi, seperti yang disebut sini, yudhabbihuna, mereka menyembelih, daripada perkataan dhabaha, dhabaha, sembelih, dhabbaha. Kalau ada syaddah, dhabbaha, asal zabaha juga menyembelih. Tapi dhabbaha ni ditakfir, untuk menyatakan perbuatan itu berulang kali. Kalau yadhbahun, sembelih sekali ya. Maknanya hari itu dia sembelih anak kepada Bani Israel. Tapi bila yudhabbihun, maknanya dia sembelih berulang-ulang kali. Sehingga disebut ada hari, ada tahun dia sembelih, ada tahun dia tak sembelih. Ada tahun dia sembelih anak lelaki di kalangan Bani Israel, dan ada tahun dia tidak sembelih anak lelaki di kalangan Bani Israel. Dan kebetulannya pada tahun yang tidak disembelih itu lahirlah Nabi Harun. Kemudian tahun berikutnya lahir Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada tahun yang disembelih. Sebab apa disembelih? Kerana dari kitab tafsir sebut, kerana Fir'aun bermimpi ada api yang besar datang daripada Baitul Maqdis, dan api itu membakar semua istana-istana Fir'aun. Jadi bila ditanya kepada ahli nujum dia lah, siapa dia api yang datang daripada Baitul Maqdis, dia kata itulah Bani Israel yang dulu datang daripada Baitul Maqdis. Masa mana dia mari? Masa Nabi Yusuf dulu lah. Nabi Yusuf ni asal daripada Palestin. Kemudian dia diletak oleh adik-beradik dia dari Wibi, kemudian dibawa pergi ke Mesir. Kemudian lepas dia jadi raja, dia bawa mak ayah dia, adik-beradik semua mari ke Mesir. Sejak pada itu Bani Israel letak di Mesir. Kemudian berlalu zaman selama lebih kurang 400 tahun duduk Bani Israel di Mesir, sehingga mereka akhir sekali yang asalnya raja kemudian ditindas. Sebab apa? Sebabnya Nabi Yusuf hidup bukan pada zaman Fir'aun. Bila marinya Fir'aun, dia ada satu zaman. Sebab itu kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf, dia tak sebut Fir'aun, raja zaman dia, tapi dia sebut Aziz, atau dia sebut Malik, dia tak sebut Fir'aun. Kerana ada satu zaman itu pemerintahan di Mesir tidak diperintah oleh Fir'aun. Sebab itu bila Fir'aun ambil alih, maka Bani Israel yang asalnya orang yang mulia, yang jadi pemimpin, yang jadi menteri, yang jadi orang hebat, bila mari kerajaan lain, pembangkang lain lah, mari kerajaan ni masalah kat belakang lah. Maksudnya kena dakwa belakang. Sebab itu Bani Israel menjadi hamba. Menjadi hamba, dan hidup mereka menjadi hamba itu adalah tempoh sangat lama, sehingga menjadikan mereka itu, Bani Israel, sudah merasakan diri mereka itu hamba selama-lamanya. Sebabnya nanti akan disebutkan. Jadi yudhabbihun, mereka menyembelih Bani Israel. Kenapa? Kerana dia takut yang lahir itu akan menggugah kerajaan Fir'aun. Abna'akum al-mauludin, anak-anak yang lahir di kalangan kamu. Wa yastahyun, dan mereka menghidupkan, artinya mereka tidak membunuh. Yastabqun, mengekalkan. Nisa'akum liqauli ba'dil kahana, kerana kata-kata sebahagian daripada tukang tilik lahu kepada Fir'aun, inna mauludan, sesungguhnya seorang bayi akan lahir, yuladu fi Bani Israel, yakunu sababan, bayi ini akan menjadi sebab kepada dhahabi mulkika, kepada hilangnya kerajaan engkau, wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun sangat takut, kalau bayi itu lahir, maka dia buat satu undang-undang supaya dibunuh anak-anak bayi-bayi lelaki pada satu tahun. Tapi tak boleh nak bunuh semua.
Kalau dia bunuh semua, tak ada orang nak angkat batu bata, tak ada orang nak buat parit, tak ada orang nak tupai pokok. Jadi dia kena ada juga. Tapi nak wujudnya, Nabi Musa ni lahir pada tahun yang disembelih. Bukan pada tahun yang tak disembelih, tahun yang disembelih. Tapi Allah Ta'ala tetap selamatkan Fir'aun. Tetap selamatkan Nabi Musa. Bukan setakat selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa ni masuk dalam istana Fir'aun pula. Sehingga Fir'aun tu melihat orang yang akan menjatuhkan kerajaannya di depan mata dia setiap hari. Itu kuasa Allah. Wa fi dhalikum, dan pada perkara itu, ai azab itu, awil injak ataupun diselamatkan kamu itu, bala'un, satu ujian, ibtila'un atau in'amun, ujian ataupun kurniaan, min rabbikum azim, daripada Tuhan kamu semua yang sangat besar. Kemudian sekali lagi wa'if. Bila ada wa'if, maknanya ada takdir udhkuru, dan ingatlah kamu semua wahai Bani Israel. Ini nikmat lain. Tadi nikmat diselamatkan daripada Fir'aun yang ma'azab, diselamatkan kamu daripada kejahatan Fir'aun. Nikmat pertama. Masuk nikmat kedua, wadhkuru idh faraqna, dan ingatlah kamu semua tak kala faraqna, kami pisahkan, kami pecahkan, atau kami belah falaqna, falaqa maknanya dibelah. Kami belah, bikum ay bisababikum, dengan asbab kamu. Dengan asbab selamat kamu lah kami belah al-bahra, kami belah laut. Jadi Allah Ta'ala tidak belah laut ini melainkan untuk Bani Israel saja. Hebat mulianya Bani Israel. Allah Ta'ala belah laut itu kerana mereka. Hatta dakhaltumuhu, sehingga kamu semua masuk ke dalam laut. Haribina min aduwikum, haribin maknanya melarikan diri. Min aduwikum, daripada musuh kamu semua. Fa'anjaynakum minal gharaqi, dan kami selamatkan kamu semua daripada tenggelam. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, itu tentera Fir'aun, bala-bala tentera dia. Kalau Imam Sawi dalam tafsir ini sebut tentera yang kejar Bani Israel itu ada 1,700,000 yang kejar Bani Israel. Dan Bani Israel itu ada 900,000 yang keluar. Bayangkanlah 900,000 ni ramah. Satu orang pun ramah dah. Bila dewa di sekolah ada 300 orang ramah dah. 1,000 ni ramah. Ini 900,000 je lagi. Ibaratnya satu daerah. Satu daerah 900,000 ni. Daerah yang padat ataupun satu negeri lah kan. Negeri banyak juta. Kata berapa juta lah. Tapi kata kalau banyak Israel ni bermakna supaya seorang negeri, seorang negeri Kelantan dah ambak Bani Israel tu. Ramai lah. Bani Israel ni seorang orang kota baru lah, ramai kota baru. Lari daripada tentera Fir'aun. Tentera Fir'aun tu kejar dengan kodanya, dengan kereta kodanya, dengan macam-macam. Kalau kita tengok di museum, ini ada museum lagi besar, Museum Fir'aun di Mesir. Baru tadi kita tengok lagi apa baru tu. Kalau lama dulu dia ada kereta-kereta kuda yang kejar Bani Israel itu. Kereta kuda tu ada pasir. Ada pasir laut. Ini dia memang diambil pada tinggi laut. Dia ada peninggalan-peninggalan. Dan Fir'aun itu pun dibuktikan pada jasad Fir'aun itu ada garam. Garam maknanya dia mati kerana tenggelam dalam laut. Fir'aun orang sibuk. Benarlah firman Allah Subhanahu. Benarlah firman Allah dalam Al-Quran. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan tentera Fir'aun. Qaumuhu, kaumnya, ma'ahu, dengan Fir'aun. Wa antum tanzurun, selamat tu sekarang. Yang kedua, kamu melihat. Kamu diselamatkan ni satu nikmat yang lain pula. Ila intibaqil bahri alaihim, kepada kamu melihat terkatupnya ataupun tertutupnya
lautan itu ke atas mereka. Jadi dia melihat dua kebesaran Allah. Yang pertama, Allah SWT belah laut. Wa auhayna ila Musa an yadrib bi'asaka al-bahra. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, yadrib, pukullah al-bahra bi'asaka, dengan tongkat kamu itu laut. Fanfalaqa, maka terbelahlah laut. Fakana kullu firqin kattawdil azim, maka jadilah dua belahan itu bagai dua bukit yang tinggi. Jadi dia pun lalu tu dia nak ikat guna ke bau ke apa guna tepi sebagai ekor yang jalan. Dan dia lalu di dasar laut. Itu satu kita kata nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Kenapa? Kerana menjadikan satu mukjizat kepada Nabi untuk menyelamatkan mereka daripada dibunuh. Kemudian yang kedua, bila dia selesai sampai ke tepi Laut Merah tu, selesai dia melintasi bukan Selat Hormuz, Laut Merah. Selat Hormuz tu dia lah. Ini semenanjung Sinai dengan semenanjung Sinai ada Laut Merah. Jadi lepas dia melintasi tu, keajaiban yang kedua pula, iaitu Fir'aun tak ada nak naik tentera dia. Dia kata Allah Ta'ala menjadikan laut itu supposed ada, maka tenggelam ke Fir'aun dan juga tentera-tentera dia. Keajaiban yang kedua. Dan keajaiban itu Allah Ta'ala sengaja jadikan untuk menenggelamkan Fir'aun. Itu berlaku dengan kehendak kuasa Allah. Boleh saja Allah Ta'ala nak dia lepas orang. Lepas pahlawan hulu balai dia, mampu amat, bukan mati amat lah. Bukan dengan Bani Israel dia perang lah. Tapi tak ada tinggal seorang mati belaka. Wa aghraqna ala Fir'aun, tenggelam belaka ala Fir'aun. Itu berlaku dengan kuasa Allah. Nak katanya bila Allah Ta'ala nak selamatkan kita ni, boleh berlaku. Kalau Allah Ta'ala nak matikan musuh kita ni, boleh berlaku. Itu semua berlaku dengan kuasa Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak mahu selamatkan pun boleh berlaku juga. Tapi nak kata itu satu nikmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya Bani Israel bersyukur. Sepatutnya dia bersyukur kerana dia selamat. Kalau tergelar belaka, tak tinggal bakalah. Bani Israel tak ada lah sampai kali ni masalah ni Bani Israel kalau tergelar belaka. Tapi tak tergelar sampai apa Bani Israel. Fir'aun tu tenggelam belaka. Itu nak kata nikmat Allah kepada Bani Israel yang patut mereka syukuri. Baik, wa idh wa'adna. Lagi, wa idh wa'adna, dan tak ingatlah tak kala kami berjanji bi alfin wa duniha, dengan alif atau dengan tidak ada alif. Itu dua qiraat. Qiraat 7, qiraat sama ada wa'adna atau wa'adna. Boleh baca dua. Dan ingatlah tak kala kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa 40 layla, 40 hari. Ni orang dakwah keluar 40 hari ni dari dia. Dari main-main. Keluar 40 hari tu ni Nabi Musa keluar 40 hari. Tak nawak ni sungguh. Nabi Musa keluar 40 hari naik ke Bukit Kursina, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal Nabi ni tu pengarah dakwah. Dia istihad dia ambil pada Nabi Musa. Jangan berkata ni tu Nabi, kita tak Nabi. Nabi Musa keluar dengan pengikut dia. Serupa pengikut dia 70 orang dia bawa bermunajat kepada Allah 40 hari. Asalnya 30 hari, kemudian minta lagi 10 hari, jadi 40 hari. Nu'tihi, kami berikan kepadanya indam qidaiha at-Taurah lita'malu biha. Setelah selesai habis turunnya kitab Taurat untuk kamu beramal dengan. Thumma takhadhtumul ijla, kemudian kamu mengambil anak lembu untuk alladhi sarahu, yang kamu jadikan dia, ataupun yang dijadikan dia kepada kamu oleh Samiri ilahan, sebagai Tuhan. Min ba'dihi,
Ai ba'da zahabi, selepas kamu Nabi Musa pergi dengan pengikut dia bermunajat kepada Allah atas Bukit Tur Sina, yang mana tinggal bersama dengan Nabi Harun tu sebuah patung lembu. Wa antum zalimun, dan kamu semua dalam keadaan zalim, bittikhadihi liwad'ikumul ibadata fi ghairi mahalliha, kerana kamu zalim kerana dengan kamu ittikhaz, menjadikan patung itu sebagai Tuhan, li lam ta'lim, kerana kamu meletakkan ibadah pada bukan tempat. Kerana ibadah tempatnya hanya kepada Allah. Bila dijadikan ibadah itu selain daripada Allah, maka kamu berlaku salah. Thumma afawna ankum mahawna dhunubakum, kemudian kami memaafkan kamu, mahawna, kami hapuskan, dhunubakum, dosa-dosa kamu, min ba'di dzalika, selepas pada itu, selepas pada al-ittikhaz, menyembah patung tadi, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur ni'matana alaikum, nikmat kami ke atas kamu. Ini kena cerita panjang sekali. Kita ada bersama diri sama semula. Sekarang itu dulu, Allah SWT a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.